Kakak molek sebesar Zahroh pun akan ambil kira. Dan kakak tak molek sebesar Zahroh pun akan ambil kira. Mau bayarkan 10 tahun mu tak tahu semaya, tak lalakhwan. Aku tak mati lagi ketika tu. Kalau aku mati mu ketika tu, kematianmu tidak terjamin mati dalam Islam. Tengok kitab Tanbihul Ghafilin dalam bab fi uqubatin nari qissalah. Antara intipati dalam kitab tu dia sebut, orang yang mati dalam keadaan dia meringan-ringankan semaya. Apatah lagi kalau dia tak semaya, kematiannya tidak terjamin mati dalam Islam. Aku siar kamu, aku tak mati ketika tu. Aku panjangkan umurmu supaya kamu beristighfar dan bertaubat. Nampak pesing, aku kau panjangmu, nampak kau meto, nampak kau tak elah. Orang Kelantan kata nampak kau manggut, nampak. Tak cakap bel tok bila. Tak mari-mari. Mu ingat kau bila bunyi bel tu sebagai tanda masuk waktu kau? Azan yang dikumandangkan itu sebagai tanda aku panggil mu. Aku panggil mu. Pahayamu jawab, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah. Kok mana? Mustiri pun ayat tidak adalah panggilan, jemputan, kelu, ajakan yang paling komplit sekali. Itulah dia. Wassalatil qa'imah. Tapi mu ingat kau bila bunyi bel dah masuk waktu dah. Tapi mu dah kedah lagi. Tak ada uzur syar'i musyaqqah ke satu pun. Kedah pula sebelah masjid. Lelek orang bel mu boleh hoda lagi. Mi goreng basah dengan teh oswell. Bengong mu. Pak tua pun bengong mu. Aku dekat panjang dekat ketahu gitu baik aku matilah. Sia kamu. Kalau kau panjangmu kau banyak dosa, kau panjangnya kau banyak dosa. Wana muslimat. Ambo tengok ambo muslimat tengok diri masing-masing. 10 tahun yang lalu, Allahu Rabbi ya Karim, aku sedang menanti-nanti taubat daripadamu. Aku sedang menanti-nanti istighfar daripadamu. Aku ayat dah ke? Walaupun dosamu menggunung setara mana pun, aku akan hapuskan dosamu bila mu bertaubat sungguh-sungguh dengan aku. Kecuali mu bersyirik dengan aku. Kalau kakak lain aku boleh hapuskan dosa. Aku duk tunggu kakak tu. Mung ni umur 60, 70 dah. Aku tidak pernah dengar lagi daripada mulutmu ketika mu bermunajat dengan aku, antaramu dengan aku. Ya Allah, ya Tuhanku, tak ada lah orang yang paling jahat sekali aku lah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tak adalah orang yang paling banyak dosa aku lah, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, tak adalah orang yang banyak silap aku lah, ya Allah. Aku tak dengar daripada mulutmu. Pasal mu berasa mu tak dosa lah mana kali dengan aku. Adam alaihissalam, semua kita sedia maklum berlaku. Setara mana ya dosa dia? Setara mana ya? Tapi Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ngaku daripada Allah Ta'ala, sila aku ya Allah, salah aku ya Allah. Tapi bapa yang menjadi gitu, rupanya pasakih tebal rajuk. Banyak telajak dosamu sehingga kamu tak nampak.
Gelak hatimu. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah Allah Ta'ala memberi ruang dan peluang pada kita supaya kita beristighfar dan bertaubat. Dan Nabi kata orang yang cerdik ialah orang yang banyak mengingati mati. Bila memikir hal mati, bukan semestinya pakai tak kerja buat. Bukan mari duduk di masjid ni kat depan lewas sebah dak. Aku tak usir lagi tu. Bila mu ingat ke mati, mu akan betul alignment balancing kehidupanmu dengan sebaik mungkin. Kalau mu cari makan yang halal dan berkat. Aku nak yawi hamba-hamba aku kaya. Aku nak orang Islam kaya. Silap mu kalau mu kata bila ingat ke mati pakai tak kerja buat. Aku nak orang Islam kaya. Bila orang Islam kaya, dia boleh keluar zakat. Kalau tidak nak mengejarkan rukun Islam yang keempat agama, kalau pakat sesok belaka. Aku nak orang Islam kaya. Bila dia kaya, dia boleh pergi Mekah, haji dan umrah. Aku nak orang Islam kaya, dia boleh membantu fakir miskin. Aku nak orang Islam kaya, dia boleh membantu anak-anak yatim, mahak-mahak tahfiz. Aku nak orang Islam kaya. Silap kalau mengata bila ingat ke mati pakai tak sir dah kakak. Silap. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada dia memanjangkan umur kita, dia masih lagi memberi ruang dan peluang pada kita dan menjemput kita malam ni menjadi duyufullah, duyufur rahman. Mari masjid ni muslimin muslimat, kita sebagai tetamu Allah tau. Bukan main-main. Tapi kita pergi buat pala, biasalah. Bonya kita pergi. Malah kalau tak pergi, malah tak check up ke apa gini. Mau berasa gitu. Walahanya nak ayat memari masjid ni sebagai duyufullah, duyufur rahman. Hari ni alhamdulillah. Banyak dah masjid diletak di pintu gerbang, pintu nak masuk masjid tu, dia tulis selamat datang tetamu Allah. Nampak? Mula-mula sekali yang tengok Masjid Ijaz Jalan Raya dekat rumah Tok Peti. Dekat dia nak letak bena, siapa dia ceramah, siapa dia kuliah, dia tulis di atas tu, selamat datang tetamu Allah. Mengetuk pintu hati kita supaya biar kita khabar pun lakah masuk pintu pagar ni mu sebagai tetamu Allah. Hebat ke tak? Mu sebagai tetamu Allah. Selalu hamba sebut dalam kuliah hamba, masjid ni bukan untuk imam. Masjid bukan untuk bila, masjid bukan untuk siap, masjid bukan jatuh kuasa. Untuk imam, untuk bila, untuk siap, jatuh kuasa ialah orang yang diberi amanah untuk mengurus rumah Allah. Mereka ni silih berganti. Lepas ni ganti tu imam lain pula. Lepas ni ganti tu imam lain pula. Silih berganti. Sama ada habis tepuh ke, dia uzur ke, atau dia tak ada ke, ganti tu imam lain pula. Tok bila gitu juga. Tok siap gitu juga. Dia tak kuasa, silih berganti. Tapi yang ampunya rumah ni Allah Subhanahu wa taala tetap ada bila, tetap ada bila-bila. Aku jemput mu. Kalau aku tak jemput mu, mu tak royak lah. Duduk kiri, kanan, belakang, depan. Mu takkan mari. Tapi bila dia aku jemput mu, mu boleh tolak tepi. Urusan-urusan kehidupanmu, anak bini mu boleh mari. Mu tak berasa hebat kau boleh mari masjid. Mu tak berasa hebat. Kalau dalam hatimu merasa kehebatan mari rumah aku ni, sudah tentu mu akan memprogramkan dalam hidupmu, mu letak keutamaan, mu tenanti-nanti sehingga ke
Mu tinggal hatimu rumah aku. Mu tinggal hatimu rumah aku. Ibarat kata mu gantung hati rumah aku. Bapa pasal teringat nak mari rumah aku semacam. Pasal mu rasa tak ada lah tempat yang paling menenangkan jiwa, yang penuh dengan kerahmatan dan keberkatan ialah masjid. Muslimin muslimat mati Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di antara dia tunjuk kita tu dia. Waktu duduk di Mekah, Nabi paling betul-betul Nabi bui sungguh kepada masyarakat tentang keimanan. 13 tahun Nabi tak cara kakak lain. Nabi beki kakak dalal dulu. Nabi beki kakak dalal dulu. Bila dia molek kakak dalal, kakak luar jadi kerja lalu. Ingat, benda mudah kaum muslimin muslimat. Masyarakat ketika tu arak di mana dia minum air pai sejuk. Sembah berhala, sembah batu, jak tok nenek dia lagi. Zina ni gak Masya Allah. Bunuh anak. Gapo dia lagi? Berjudi. Kabar-kabar nak pergi royak, goni semua tak betul, salah berlaku. Penat tuan-tuan. Kalulah tidak beki kakak dalam. Tapi bila Nabi selama 13 tahun paling betul-betul condition tapuk untuk mendirikan syariat, Allah Ta'ala perintahkan supaya berpindah daripada Mekah pergi ke Madinah. Lihat saja dengan bahasa mudah, Rasulullah royak ke sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, Allah Ta'ala royak kat aku, dia suruh popok kita ni pindah dah weh, tinggal kota Mekah untuk menyelamatkan iman kita. Tak boleh duduk sini weh serabut perut. Bahasa mudah begitulah. Tak ada tu pun para sahabat kata, ya Rasulullah, tak boleh minta tangguh ke Rasulullah. Lepas tu tanah-tanah kita sini lagu mana? Kebun-kebun taman kita ni tinggal bodoh kita ke Rasulullah. Tanah tumpah darah kita ni Rasulullah. Pas lembu, kubah, uta kita. Lagu mana kira ya Rasulullah? Pas ada sahabat mula kata, orang tina hamba tak saya turut Rasulullah. Pas lagu mana kira? Tak ada sami'na wa ata'na. Pindah daripada Mekah ke Madinah dengan selas pinggan. Bapa pasal perintah Allah. Bila dia condition keimanan itu mantap sungguh-sungguh, royaklah gajah rimau ke apa dia pun. Hari ini muslimin muslimat krisis keimanan. Kita kena terima hakikat. Pasal tidak dipailing betul-betul. Awaluddin ma'rifatullah. Pertama-tama sekali kalau mu nak beragama, mu kena kenal Allah. Man huwallah. Mu yakin dan percaya ke tak? Janji-janji Allah. Bila mu yakin sungguh, innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitan. Nabi royak, Allah Ta'ala suruh berhenti weh minum arak. Tak boleh dah weh minum kakak ni. Ada sahabat-sahabat kata, ya Rasulullah, kita berhabis stok dulu. Saya juga nak katok menggot dapur ada 3 payah lagi. Habis stok ni kita buat minum. Ada. Demi Rasulullah tak boleh judi. Moga kita jatuh nenek lagi tadi. Tak ada. Lolo katok habis payah. Seperti dikatakan nak banjir.
kota Mekah. Bila Allah Ta'ala perintahkan. Nak royaknya diajar pada kita, kakak mula-mula sekali mesti mantap iman dulu. Mula-mula dulu. Hari ni sebut nak buat gotu, sebut hukum gotu, sebut berani, sebut berani. Siap mana kakak? 80% orang Melayu Islam di Malaysia tak semaya. Mengikut kajian Rambang termasuk Dr. Fadilah Kamsah. Kira ambil 80%. Ibarat kata kalau 100 orang, 80 tak semaya, 20 semaya. 20 tak tapih, tak ayuk lagi. Inilah kali tinggal berapa kerat. Padahlah nak yakwi, kaki lah ke atas, kepala lah ke bawah. Agak ke pagar makan padi. Hari ni bukan pagar dah makan padi mesti-mesti. Padi kau mau pagar pula. Habis jabatan, habis kementerian. Kita suruh jaga set-set salah, dia pula gomo. Nak kecek ke dia tuan-tuan. Pasal Allah Ta'ala royak tu. Kita semaya sebutir punah janin habis. Inna salata tanha anil fahsya wal munkar. Inilah yang pagi, petang, siang, malam ulama-ulama kita hak duduk berembah ni dia benda. Bangunkan dulu pembangunan syakhsiah manusia. Dalam kita tu dulu. Mu tukar, mu bangunkan dulu zahiriah. Kakah dalam punuh. Akhir sekali mu akan jadi kebir. Pitih banyak. Kereta mewah. Bining comel. Getok sutayayanya pergi cari nak tujung. Tak logik dia akal kita fikir. Pitih banyak. Kereta pakai, kereta orang tak pakai. Bining tu Allah. Kau boleh kita 2 bulan tak turun rumah. Comel nak ya. Nak cari getok sutayaya. Kalau ibarat kata kereta kat metalik, ring sport, tayar Michelin, steering sport, tak hidup. Jadi ke dia? Baik dak seng wahulu cung gato pakok macam pakok keren. Dak seng wahulu ya. Tak ingat dak seng wahulu. Apa? Ibarat gitu. Kakah dalam tu biar hidup. Ni dah yang kita ulama-ulama kita duduk geger gepar nak suruh baik kakah dalam ni ya. Pasal mengambil ibrah daripada bagaimana Rasulullah bergerak. Rasulullah bergerak 13 tahun tuan-tuan. Piling betul-betul. Bukan main-main. Pasal banyak kakah-kakah yang nak buat ni. Kalaulah kakah dalam tak molek, kita tak boleh nak laksanakan. Sebab itulah arwah Tok Guru dia isytiharkan hari Jumaat ni hari menuntut ilmu. Pagi, petang, siang, malam. Berbagai-bagai program. Pasal dengan ilmu itulah manusia boleh menilai sesuatu. Dengan ilmu itulah manusia boleh menyuburkan iman dia. Yang Allah Ta'ala telah kurniakan. Beruntung kita ni. Beruntung kita. Pung lahir Allah Ta'ala sudah bagi dah bibit-bibit keimanan. Allah Ta'ala bagi nikmat iman dan Islam. Cuma yang penting padamu, mustahak padamu, mensuburkan imanmu itu. Bagaimana mu nak suburkan imanmu itu? Iaitu melalui ilmu. Melalui ilmu. Mu kena mengaji. Hamba royak dalam kuliah-kuliah hamba minta maaf lah kalau tak kena. Hamba kata kalau orang tidak mengaji sekolah harap, tidak mengaji sekolah agama,
Dia nak ngaji ilmu akidah mana? Dia nak jumpa ilmu tauhid mana? Kalau dia ngaji akademik, dia satu siapa dia ni ngaji sekolah kebahasaan. Tingkat satu siapa tingkat 5 ngaji akademik. Bah masuk universiti ambil koh yang ke arah akademik juga. Bah bila nak ngaji agama? Kalau tidak mengikuti kuliah maghrib yang diatur oleh jawatan kuasa masjid, pihak-pihak pengurusan dan sebagainya. Akhir sekali dia pun tak kenal man huwa Allah, siapa dia Allah. Sebab itu kalau kita lihat dalam kitab perukunan muslimin muslimat, 4 perkara yang membinasakan Islam, yang membinasakan Islam 4 perkara. Tanda Islam pun 4 perkara, syarat Islam pun 4 perkara. Hak binasa Islam nak ayat ni, pertama, melakukan perbuatan yang kita tak tahu, apatah lagi berkaitan dengan akidah. Boleh kita klaim kita ya, moga kawan tak ngaji sekolah harap ke? Moga kawan tidak gini dengan orang ngajar ke? Moga kawan tidak ustaz ke? Moga kawan tidak mondok. Boleh. Mau melakukan kegiatan dengan mentak uti, tak tahu ke sekarang habis. Apa mentak rojak ke oleh ahli ulama? Tengok orang tua kita dulu. Bila nak buat sesekara, ayahmu kita tanya tu email, kita tanya untuk guru tu lagu mana? Pakai rojak tu email, tok guru dalam kapun. Takut kita buat benda ni salah, merosakkan akidah. Hari ni buat gagal kepak ke apa gini. Pong bila tok guru tegur, orang alim tegur, jadi orang mana? Pasal dah jadi makan minum harian dah. Dia jadi habit dah. Pong bila tok guru tegur, orang alim tegur. Nya gomo klik puluk. Awal-awal lagi nak ayat ni. Punut dah. Yang kedua, perkara yang membinasakan Islam, mu tahu tapi mu tak buat. Mu tahu tapi mu tak buat. Binasa Islam. Rojok kitab Perukunan. Kita orang tua zaman dulu ngaji hak tu basic. Mu tahu tapi mu tak buat. Inilah nayawi ulama-ulama siapa nyo declare oleh orang dengan panggilan-panggilan yang tidak sewajarnya, yang tidak sepatutnya. Pasal dia tahu bila dia tak royak. Hak marah tu kerjamu, royak kerja aku. Aku takut sesok orang dakwa aku. Aku tahu tapi aku tak royak. Sudah tentu berlaku pertentangan. Mereka nak menyentuh dengan kehidupan harian demo yang memang tak kena. Yang ketiga, perkara yang membinasakan Islam, mutasyir belajar dengan orang lain. Mutasyir belajar dengan orang lain. Kita tanya diri kita, aku selama kening dia buat amal ibadat ke apa gini, setara mana ilmu akidah, asas akidah, tauhid atas diri aku. Aku ngaji kitab ke dia. Aku pergi nadah dengan siapa? Aku pergi guru dengan siapa? Jawatan kuasa masjid ni habis kakah buat. Malam ni panggil ustaz tu, ngajar asas akidah. Nak tinggi sikit lagi ngaji faridah. Bagai-bagai kitab berkaitan dengan ilmu tauhid. Sembahyang maghrib paksa dengan kuliah tinggal 7 orang. Pahak lain pakai pergi kedai belakang. Pak klik rumah. Ada unsur syar'i musyaqqah, tak apalah. Tak ada hal lah. Ni saja klik. Tinggal 7 orang. 7 orang tu tak nak klik pasal kisnya cucu mari atas kena klik juga.
Tapi kecek Masya Allah. Mih-mih sepo dia orang alim. Mih-mih po dia tu imam. Mih-mih po dia ustaz. Kecek bak Islam. Kau tahu dah ni lah. Mula pot darah kau dulu tu imam juga nak gitu. Memang pot darah mung tu. Mung. Duk royak bakar dia. Apa? Kita tanya diri kita, aku ni seksa aku nak dakwa siapa dia tok guru aku? Siapa dia tok aku? Aku ngaji ilmu akidah. Usalli fadul maghribi salasata raka'atin adaan lillahi ta'ala. Usalli kalimah tauhid. Fadul maghribi salasata raka'atin kalimah syariat, kalimah fiqh. Lillahi ta'ala kalimah tasawuf. Usalli aku sembahyang yang maha segala-galanya. Batu orang kata ada sifat 20 dalam itu. Ngori 3 rakaat, Isya 4, subuh 2, zuhur 4, asar 4. Fiqh kata. Fiqh boleh berubah. Fiqh boleh berubah. Zuhur 4 tengok keadaan, kadang-kadang jadi 2. Bila kita musafir. Bila hari Jumaat. Fiqh boleh berubah. Lillahi ta'ala filter. Penapis. Ngaji fiqh. Paling tidak khatam kitab musalli bak semayang. Ya tak kuasa cari habis tok guru, hok mana-mana tok guru pondok, kau ustaz, kau apa dia mari pun. Tak ada orang juga. Lillahi ta'ala ilmu tasawuf. Paling tidak penawar bagi hati. Kita nak dakwa siapa dia? Kita duk guru. Orang ngaji sekolah harap, tak apalah dia berjumpa sokmo dengan kakak-kakak tu, dia ngaji batu. Kita ngaji akademik, kalau ngori Isra tidak cari tempat-tempat lain. Hak ni ya Tok Guru suruh wujudkan kuliah-kuliah ni ayat ini. Dah hari-hari lain kita sibuk dengan urusan-urusan. Sibuk dengan urusan-urusan. Hari Jumaat menafaatkan. Bermula daripada Khamis malam Jumaat. Ada kuliah lagi lah ni. Dulu baca Yasin dengan tahlil. Black sibuk boleh ada ke kuliah. Kuliah subuh lagi. Kuliah duha lagi. Untuk muslimat lepas Jumaat lagi. 3-4 nak ayat ni. Kita tidak ambil bahagia. Allahu Rabbi ya Karim. Pas kita ngaji fiqh. Kita duk ngaji fiqh ibadat ya. Bak puasa, bak haji, bak zakat. Pas kalau hak tina kat fiqh dia kat bak hik, bak nipah. Biar hak expire duk depan. Mana ada masjid? Ada, bukan tak ada. Sewajarnya kita di masjid ni nak bukan setakat fiqh ibadat. Kita kena ngaji juga fiqh muamalat. Bagaimana jual beli, sewa menyewa, gada menggada. Biar ilmu agama tu pasal dah kita Islam, kan kita kena reti lah ilmu agama Islam. Fiqh bab munakahat. Cerai berai, zihar, taluk tak taluk, macam-macam lagi. Dan kita kena ngaji juga fiqh jenayah. Biar kita tahu nak yakwi Islam ni setahun ni. Fiqh jenayah kita kena ngaji juga. Kena cari tok guru juga buka bab tu. Baru kita tidak kecek merosakkan kita. Terbendek pokok tu kerak tangan. Mungkin ambil ayat kerak tangan. Ingat semudah tu ke? Pasal kisah tak ngaji bab jenayah. Ada taksir, ada kisos.
Macam-macam lagi dibahaskan. Tak mu curi ayam seekor kerak tangan. Nilai ayam dengan tanganmu padai ke? Ingat Allah Ta'ala bodoh ke? Buat hukum kamu. Dia gaduh, dia kata, pun dia buat dia tu kerak tangan. Oh. Mu tak khabar, kecek mu tu nak ayat. Punuh akidahmu. Seolah macam Allah Ta'ala tak reti buat hukum. Pasal mu tak sengaja dengan orang lain. Pasal mu tak sengaja dengan orang lain. Binasa Islam. Dan perkara yang membinasakan Islam yang keempat, membuat nganying orang buat kebaikan dan mengharuskannya. Orang meroyak ni esok dia cari kitab. Noh, kat Japar Rawah kau kat India dia jual, nama dia kitab Perukuni. Hak moyak. Membuat nganying orang nak buat baik. Mempersenda-senda ke? Kecik sikit cakap hukum saja. Cakap sikit Allah Rabb. Pamu mengharuskan pula. Muak nganying pamu haruskan pula. Buat tobik dalam ni, buat tobik dalam ni. Sedangkan mu orang Islam memainkan hukum. Apa jadi siapa gitu mu? Aku takutnya indan nas muslim, indallah mukafir. Jangan main-main tuan-tuan. Amo mari malam ni bukan sekadar nak memenuhkan program masjid demo ni nak ni. Amo nak mencapai ke masjid ni nak. Bunuh janin habis dah ya. Pasakih 45 negara tu. Buat menganying kau ulama, buat menganying kau orang nak buat baik. Patut persenda-senda ke pula. Macam-macam nak ya. Muslimin muslimat dimati Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah Nabi dia perjuangkan kakah dalam iaitu iman. Ulama kata buah iman ialah ilmu. Buah iman ialah ilmu. Setara mana kita ilmu tentang ilmu agama? Tahu? Orang tua kita zaman dulu nak wi. Amba masih ingat segar dalam ingatan lagi. Arwah Tok Peti Haji Nur mengajar kita di Penambang. Orang-orang tua kita nak wi kayuh basikal lagi nada. Tua-tua dah. Amba ni kerja Felda. Masa amba duduk di Temeluh dulu, ada seorang peneroka Felda daripada Felda Bukit Bening. Orang bahasa nama dia Pok Su. Dia orang Kelantan kita. Waktu amba kenal dia tu, dia sudah berusia 60 lebih kat 70. Dengan motosikal Honda yang nak buat. Daripada Teria tu, Bukit Bendi tu, dia pergi ke Temeluh, dekat pondok Haji Ramil. Haji Ramil ni anak murid. Dok kenali kita, pergi buka pondok sana. Pergi ngaji kitab lagi dengan umur dia lagi tu. Nak ayat ni. Pada orang al-ma'lum dia ni. Tapi dia pergi nadah lagi kitab. Kita tak tahu pondok mana, dok pondok tunggu diri dengan pondok tunggu bah. Tak si mari dengan orang ngajar. Ceramah supaya hamba malam ni bukan amun nafi ke tak boleh ilmu, boleh ilmu. Tapi lebih pada memotivasikan sahaja. Lebih pada menyedarkan sahaja. Hak boleh ilmunya, hak kuliah ngarik dia. Dia molek masih esok tak berhenti. Sambung malam esok, minggu depan. Sambung minggu depan. Hak ni hak boleh ilmu. Daripada sebutir pergi ke sebaris pergi ke semuka pergi ke selah pergi ke selah, akhir kali khatam kitab. Hak ni hak boleh ilmu. Tapi hari ni hak orang tak apa minat ni.
Tak gerak tok guru tu, tak gerak. Duk main akannya siapa ke esok duk nyo, tak naik-naik, tak belah-belah nyo. Dia mak tak segi dah malam dia tu pergi malam lain. Malam Selasa sedap sikit ustaz tu, ustaz muda. Oh ganah. Hak mana? Oh hak tu takut aku. Jak daripada Assalamualaikum siapa ke esok neraka. Aku tak duk dengar seperti habuk syurga. Tak boleh dengar aku ke dia tu ngajar mimih pada oleh neraka doh nak begitu. Habis orang pas malam tu pula. Malam tu tak lagi kawan. Secara politik. Duk ngajar pekoh jenayah. Bak kisah, bak apa begini. Jala belaka tu nak suruh pakah dia. Bubuh dalam kepala set main kita ke. Bila pun orang buka bak kitab jenayah, pekoh jenayah, kita pergi bubuh selalu. Nak wilayah, nak wilayah. Sekarang bukan soal nak suruh pakoh ke apa. Kamu nak pakoh gajah rimah ke apa pun. Dah Tuhan tak beri taufik hidayah kamu. Sekarang aku nak beri ilmu biar mengerti Islam lagu ni. Mugi gaduh dah bubuh. Bila pun sebut bak kisah, mugi menampak ke tu selalu. Siapa dia ajar lagu tu? Arwah tu guru buat kuliah subuh di Pulau Melaka. Kecuali kalau dia tak ada dalam negeri je. Habis color, habis warna pergi ngaji. Bukan hijau saja. Habis warna pergi ngaji. Pasal orang boleh beza. Tok guru bukan nak suruh apa, nak suruh biar mengerti. Biar ada ilmu. Kerana buah iman itu ialah ilmu. Kalau dia tak ada ilmu, bagaimana mu nak suburkan imanmu? Nak ya? Mu nak semaya pun kalau mu tak ada ilmu. Supaya ayat tadi 3. Siapa ke dujung tu lillahi ta'ala. Kalau mu tak ada ilmu. Gap dia lagi menawak amal ibadat. Bila mu sudah ada ilmu, buah ilmu ialah amal. Buah ilmu ialah amal. Dan nak tahu amalmu tu Allah Ta'ala terima ke tak, tengok akhlakmu. Tengok akhlakmu. Tengok perangai. Bagaimana? Dia jeluju dia gitu, buah, ngelah kali dia pergi ke akhlak. Kecek kira hariam, lagu mana perangai? Lagu mana akhlakmu dengan orang yang alim? Boleh sewenang-wenang mu nak lebarkan orang-orang alim tu dengan nama-nama yang tidak sepatutnya. Andainya kalau orang alim tu alim sungguh di sisi Allah Ta'ala, nyanyi mu. Jangan main-main. Bila kita baca hadis al-ulama warisatul anbiya, dia pergi pulah kot lain pula. Yang ulama ni nak orang-orang alim tu kan. Tiap-tiap malam, tiap-tiap malam tak galak dengan tahajud. Sedangkan di antara amalan yang mendekatkan diri dengan Allah ialah tahajud. Lihat saja arwah Tok Guru. Waktu dia hidup, gapo dia orang tak kata. Lah sekali baru tahu. Sepanjang hayat dia berapa kali dia tak tahajud. Berapa kali dia tak tahajud. Ya kita ni sokong nak tahajud, semaya jemaah tak mari. Maya pun berundang. Panak kecek. Bong bila Tok Guru tak ada, barulah pakat kecek belakang. Masa Tok Guru hidup, gap dia kita tak tahu. Hino bagai nak-nak. Orang pakai serban, pakai kain sarung, pakai jubah, mana boleh mereka? Ambo kecek ni bukan pasal depan timbalan masjid besar. Tak, memang demo tahu ustaz yang mau kuliah mana-mana pun. Bukan pasal kini ni, tak ambo. Kalau ambo kecek aku ni, orang tak calon dah ambo mau. Ambo kan dia calon ke apa tak. Tapi ambo nak royaknya ni. Nak royak. Mesej besar nak royak wi. Hijrah.
Pertama sekali kena baiki iman dulu. Baru boleh selesai masalah. Pasal bila mung iman mantap, pun pindah ke Madinah. Di Madinah lah banyak ayat-ayat turun berkaitan dengan ibadat. Dan pertama-tama sekali bila pun iman ni sudah dibekalkan demikian, pindah ke Madinah, tengok. Allah Ta'ala perintah kepada dia. Mu kena sediakan satu tempat untuk mengisikan iman manusia ni. Nama dia Sejid. Nama dia Sejid. Batu aku ayat innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Orang hak beriman dengan aku dan beriman dengan ingat kemati yang mari masjid ni. Dia nak tunjuk kita ni kaedah dia. Bila mau beriman, mana tanda imanmu itu? Pung masjid. Mu kena bubuh orang ni lah ni. Dan memantapkan orang ni di masjid ni. Kerana di sinilah akan kita wujudkan daulah Islamiyah. Orang mari masjid. Iman ada dah. Allah Ta'ala bekal dah dengan nikmat iman dan Islam. Dia mari masjid. Ada suara-suara mengatakan, set-set YB kata gini, tak caralah mana rakyat dia cakap awak kuliah ya. Nak jumpa set-set dia pergi masjid ya. Nak ya. Mu tak reti, mu jahil. Nak beki manusia, beki kakah dalam manusia, mari ke nama dia masjid. Biar mari sini. Bukan lama pun ngori Isa ya. Nak beki manusia, mari sini. Nabi ajar dah. Di sinilah boleh menyuburkan iman. Bagaimana nak subur iman? Dengan ada kuliah-kuliahnya, maka bolehlah kepahaman-kepahaman tentang Islam. Ni kaedah dia. Ni duk alik-alik orang pergi masjid, duk alik masjid. Rakyat tak cara. Astaghfirullahalazim. Tidak spesialis rupanya, tidak profesional. Orang yang spesialis, orang yang profesional dari segi nak beki manusia, ni dah dia dulu. Ni dulu kena beki manusia. Bila manusia kemah molek dalam, lahirlah manusia yang ada sifat bersyukur, qanaah, sabar. Gapo dia lagi? Walaupun orang kata gajah rimah gapo dia apa, kita relax ku je. Berpada dengan apa yang ada. Pasal yang paling mustahak sekalinya ialah mencari mardatillah, keredaan Allah Ta'ala hak Tuhan Maha. Tengok negara-negara, moga kita sedia maklum belaka, kaya raya dan sebagainya. Jepun sudahlah secara bodoh-bodoh kita kata, berapa peratus tahun kes bunuh diri? Berapa peratus? Maju Tuhan dah tahu. Kaya raya rakyat dia Tuhan dah tahu. Tapi berapa berakhir dengan bunuh diri juga. Tiap-tiap tahun berapa persen naik. Pasal kakak tak ada. Kalau nak kecek bab pembangunan. Batulah ada orang kata, dia kata, kita orang agama ni muslimin-muslimat, ibarat kata kita minta dengan orang, kita minta air. Kita minta air. Bila minta air, automatik sekali dengan gelas. Tapi kalau kita minta gelas, belum tentu ada air. Boleh faham? Bila kita minta air, takkan dia mari nak berbual ke mana air? Tentu dia boleh gelas pada uruf, pada adatnya. Secara automatik, air pun boleh, gelas pun boleh. Ni orang mikir akhirat, mikir agama. Bila kita mikir ke akhirat, dunia automatik. Tapi kalau mau minta gelas, dia beri gelas ya. Gelas kosong, tak ada air.
Gitulah. Siapa cerdik, siapa bodoh. Ni live ni malam ni. Pani tanya media ambo. Berkebuk duk bahas hal tu. No ya. Kita kena faham molek. Nabi bina iman pung sapa Madinah, Nabi bina masjid. Di masjid lah Nabi bina sehingga wujudnya daulah Islamiah. Ini dah tepat. Duk marah ke bobok tu kata, kecek 2-3 patah cakap masjid. Bobok tu di masjid ya nak mengajar malam rakyat tak cara gapo gini. Munafik cara ke rakyat ni lagu mana? Munila cara ke rakyat ni mana? Mun tak nila apa cara ke rakyat ni beki kakah dalai rakyat biar kenal Allah Ta'ala sujud dan rukuk kepada Allah. Hak mustahak kita cari mardatillah biar Tuhan kenal kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard. Jika sekiranya sebutir kampung, sebutir negeri, sebutir negara tu beriman pada Allah, muntah rusinglah Allah Ta'ala akan buka pintu-pintu keberkatan daripada langit dan bumi. Erik manusia biar beriman sungguh pada Allah Ta'ala. Mana tanda mu beriman? Mana tanda? Nabi kata bersaksilah. Lelaki yang berulang alik ke masjid tu, itulah orang yang beriman dengan Allah dan hari akhirat. Daripada 1 setah nak pergi jadi 2 jadi 4 jadi 8 jadi 16. Akhir sekali semua pakat sujud dalam kepada Allah Ta'ala. Allahu Rabbi ya Karim, Allah ya Razzaq, yang maha memberi rezeki. Pandailah Allah Ta'ala susun. Pertama sekali aku nak tengok mu setara mana tu. Setara mana mu dengan aku. Kalau mu jadi hamba dunia, mu tidak jadi hamba aku, bagaimana aku nak beri pertolongan padamu? Bila Nabi berada di Madinatul Munawwarah, bermulalah hukum-hukum Allah Ta'ala turunkan di Madinah. Suruh gotu, suruh goni, suruh gotu, suruh larangnya, gotu larangnya, goni. Tak ada masalah lah. Pasal sudah berbekalkan dengan iman. Hari ini masalahnya kerana mu miskin iman. Miskin iman. Tapi mu kaya harta. Kita ni ada 4 kategori. Beruntung orang duduk ke kategori yang pertama, kaya iman, kaya harta. Alhamdulillah. Tabik springnya. Kaya iman, kaya harta. Kerana dengan harta, mu nak beli apa dia di dunia untuk urusan kehidupanmu. Bila mu kaya iman, mu gunakan harta mu tu untuk fisabilillah, untuk jalan-jalan yang Allah Ta'ala kenal. Dan mu boleh buat amal ibadat bila mu kaya iman. Ada seorang hamba Allah Ta'ala, selalu hamba sebut dalam kuliah hamba sebagai contoh. Ramai lagi, tapi hak jumpa dengan hamba. Hamba pergi kuliah subuh di Masjid Muhammadi bulan Ramadan. Masjid Muhammadi ni muslimin-muslimat, dia menghabiskan untuk majlis iftar, majlis buka puasa 300,000 sepanjang Ramadan. 300,000. Ini dikhabarkan oleh Tok email dia Kak Ambo. Pagi tu lepas pada kuliah subuh, Ambo jumpa dengan seorang. Dia kenal Ambo waktu Ambo kerja dulu. Dia kata, Ustaz, dia kata, saya tak kelik Ustaz, ambil bilik depan Masjid Muhammadi tu. Ambil bilik hotel. Jak daripada malam buka puasa dan malam puasa, malam raya ni Ambo balik. Sebulan. Sekarang lama dah dia kata puas dah Ustaz cari pitih ni. Jak modal siapa ke dua dia kata. Malah tak balik dia tak payah nak jemaah Zuhur asar ngorek pak-pak mari puluk gapo gini gitu dia. Sudah kecek gapo gini.
Dia pun minta diri. Tu email pun bawa amal nak pergi kat kereta. Tu email ayat ke dia. Dia tahu Ustaz. Ustaz tahu tak? Orang kecek dengan Ustaz tu. Dia sorang. 3,000 sehari dia impak untuk malih iftar tu. Dia sorang 3,000. Dia sorang. Sebulan berapa puluh ribu? Kira ambil. Atas kertas nak oyak wi. Orang ni dah lah kaya harta, kaya iman pula. Kalau dia miskin iman, tak mungkin dia boleh buat gitu. Nampak? Beruntung dia. Alhamdulillah. Semua kita kenal Tan Sri Said Mukhtar Bukhari. Amba dia jemput bagi kuliah subuh di masjid dia. Amba pergi kuliah subuh, mih supaya duduk di masjid Madinah. Berbagai-bagai bangsa ada. Negro, hak putih separuh, hitam separuh ada. Potak cicuk pun ada. Rupanya 19 negara. Dia sponsor, dia ambil setiap negara-negara tu hak miskin-miskin, duduk di yayasan, ngaji sebelah masjid dia tu. Bui duit poket 900 riyal pula nak ayat. Buat beli ceklat, buat beli jajan. Dia naik semaya nak ayat we tahulah supaya orang yang gapo naik semaya dengan seluar, t-shirt gapo begini, dia tak faham anak kuliah tu. Ngau kita kuliah kat Kelantan dia. Tapi ahli jemaah lain ramailah, tapi nak ayat popok dia tu. Pengurusan masjid tu ayat sebulan untuk pengimarahan program saja Tan Sri habis 100,000. Bayarkan. Tak masuk maintenance. Allah Ta'ala beri ke dia kaya harta, kaya iman. Nak ayat ni. Tak apalah kita tak boleh cara tu pun. Ada orang kata bila mau ayat gitu dia kata memang lah moga dia kaya boleh buat lah Ustaz. Bukan semua orang. Bukan semua orang. Boleh duduk lebar yang kedua tak apa dah. Kaya iman, miskin harta. Tak apa. Kak Aning YB Cempaka panggil hamba bagi tausiah bulan Ramadan untuk 400 orang yang menerima sumbangan Ramadan di sekolah Mahad Muhammadi lelaki Kajpo, Jalan Kajpo. Amo pergi. Amo pun royak lah, amo kata syabah tahniah lah, amo kata Allah Ta'ala jadikan demo ni pakai miskin. Syabah tahniah. Amo tengok tobik anak mata apa kata tengok. Bengok tak ni. Tahniah jadi fakir miskin. Amo tengok wajah dia tu nampak tak boleh terima. Amo kata jangan perkecilkan hak Allah Ta'ala beri kita. Kerana kes demo ada lah pagi ni kata orang kaya boleh bagi sumbangan. Kerana kes demo ada. Kerana kes demo ada lah pagi ni ada majlis. Kalau Allah Ta'ala buat kaya belakang, nak wis sumbangan siapa? Nah ya. Cuma kata tak apa demo miskin harta. Tapi jangan miskin iman. Hari ni boleh berapa ratus orang? Dia kata 400 Ustaz. Wak klik 380. Yang mana kata? Wak klik 380. 20 riyal lagi. Bubuh dalam tabung masjid, iftar di masjid mana-mana. Sedekah bulan Ramadan 10 riyal untuk arwah ayah, 10 riyal untuk arwah mak. Demo bukan nak 400, nak 4,000, malah lebih lagi. Pasal nak puasa apa nak raya pula. Tapi oleh kerana demo kaya iman, demo sanggup lagi untuk bersedekah. Ni orang kaya iman. Inilah yang ada pada rakyat Kelantan. Lepas tu demo tak usah pelik. Bila ada ceramah ke apa dia pun orang minta sumbangan. Tak ada. Piyuh demo buat nganyi.
Temelu bagai-bagai istilah. Nak ayat ni orang kaya iman. Nak pergi mana-mana tak pernah tanya protokol dan sebagainya. Buat tobik piti sendiri. Ni orang kaya iman. Dia mau buat nyanyi main. Memang miskin tengok kita. Tapi dia kaya iman. Dia sanggup lagi untuk jihad, untuk bui pitih mah dia. Asalkan untuk menegak kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ni orang kaya iman. Waliyazubillahi min zalik. Minta Tuhan jauh. Jangan jadi golongan yang ketiga, kaya harta tapi miskin iman. Harta kaya tapi miskin iman. Kereta menjalan, hebat, rumah, pelaut besar. Subuh tak boleh mari. Jadi ke dia? Kaya mu memang kaya. Tapi mu miskin iman. Kerana orang yang miskin iman, dia tidak erok untuk mari berjemaah. Mudah ya. Pasal kalau mari masjid ni dengan keimanan pada Allah SWT. Hamba tanya hamba, muslimin muslimat tanya diri masing-masing. Aku ni dah sebuah pada harta, pada keperluan kehidupan harian, alhamdulillah. Tapi dari segi keimanan aku nak buat ibadat, jadi. Pasal nak buat ibadat kena dengan iman. Nak beli kakah-kakah di dunia dengan harta. Orang yang kaya harta tak pelik tuan-tuan. Beli kapal terbang pun orang tak pelik. Anak kita jam klik raya 12 jam, 13 jam, 14 jam, 15 jam. Orang kaya kata dia kata tak apalah, tak seharusnya lah. Nanti raya ni nanti ayuh beli kapal terbang putih. Nampak siap ke dia mau anak-anak cucu ayuh nak kau 2-13 jam ke. Tak apa ayuh beli kapal terbang. Lepas tu nak parking mana? Ayuh beli dah 5 ekar kita. Ayuh bayar tanah sebelah tu 5 ekar nak buat parking kapal terbang. Muak 2 butir. Pasal anak ayuh duduk Putrajaya sore, duduk Penang sore. Beli seputih sore. Oh kata Haji tu beli kapal terbang 2 butir. Oh tak boleh. Enggak dia pitih banyak. Dia boleh anak dia ni orang ni butir dia boleh beli. Tak pelik dia pitih banyak. Pasal dia ada pitih. Pelik ke dia? Apa? Dari sudut iman, tak pelik dia kalau dia boleh sembahyang tahajud dia tak malas. Tak pelik kalau dia boleh mari sembahyang jemaah sama. Tak pelik kalau dia boleh baca Quran hari-hari. Tak pelik kalau dia boleh khatam Al-Quran paling tidak sebulan sekali. Tak pelik ke Abu? Apa? Pasal dia kaya iman. Bapa yang kita tak erok nak mari sembahyang jemaah? Bapa kita tak erok nak bangun tahajud? Bapa kita tak boleh tak erok lidah kita nak basahi dengan zikrullah, dengan kalam Allah, baca Quran? Apa? Pasal kita miskin iman. Tu ya tuan-tuan. Kepayuh mana? Bukan sibuk mana pun kita. Tak ada sibuk gapo pun. Kena bangin dengan timbalan menteri besar. Jaga negeri, kira sibuk dia lagi pada kita. Tapi boleh mari congok duduk sini dengar. Tapi otak dia mikir duk mikir. Bawa balik Korea ni tuan-tuan. Bikin high university nak atas budak-budak pergi ngaji tu. Kita mikir ke dia, kita nak makan nasi belauk pagi esok mana ya, tak ada. Tak nak mari dah. Nak ayak miskinnya kita. Tu yang nak wi. Kalau kakah dunia memerlukan pitih. Kalau kakah akhirat memerlukan iman. Setara manakah kaya miskin mung ni iman dia? Duduk situ. Nak kau dengan umur apa kita nak ayak wi. Tak boleh nak khatam Quran lagi sebulan sekali. Kira ambil Al-Quran mukjizat Allah yang berikan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Patut kita boleh khatam sekali sebulan.
Bila khatam sebulan sekali, maknanya satu hari satu juzuk. 30 hari 30 juzuk. Dan satu juzuk 10 layah. Tak lebih dah tak kurang. Kliklah bila. Tak lebih dah tak kurang 10 layah. Buat kira lah 10 layah. Masa mana kita ada ruang? 24 jam Tuhan bagi. WhatsApp baca semacam. Tak nampak pergi spek. Nah ya ni. Tua-tua pun pandai lagi beli Shopee tak Shopee. Titok-titok kau mana demo datang. Kabar-kabar mari, odak mari. Gap dia pula. Baca Quran tak nak tak apa nampak ni. Go tu nampak pandai orang putih pula tu. Dan lego ni order dia orang putih belakang tu. Nah ya. Ha. Taran ni mana kata powok kamu atek powok. Oh kacak putih korok mau powok. Kacak orang putih. Pandai pula dah ya ni. Quran tak boleh baca. Bapa mau miskin iman. Miskin iman. Bila miskin iman tak urut tali tuan-tuan. Padahal 10 layah sehari. 24 jam kita ambil. Ustaz Dr. Ustaz Ahmad Dasuki ketika dia buat bicara dengan aku, dia kata tak ada lah saat yang paling menenang dan mendamaikan baca Quran ni iaitu sebelum subuh. Pasal Allah Ta'ala sendiri pun ya innal Qur'anal fajr. Maksud dia nya baca Quran sebelum subuh tu adalah saat yang paling menenangkan jiwa sekali. Ha. Dan dia royak dalam kuliah dia kata gini. Doa lah dia kata muslimin muslimat dengan Allah Ta'ala. Ya Allah ya Tuhanku, jangan mati lagi aku ya Allah. Sehingga aku pandai baca Quran. Aku malu nak jawab di hadapanmu ya Allah seksa. Membui kat aku 60 tahun, 70 tahun Quran aku tak pandai baca. Mau buat gadi atas dunia 60 tahun, 70 tahun. Siapa Quran tak pandai baca. Siapa kita? Kita atas anak sekolah jak satu siapa darjah ni. Kabar-kabar siapa darjah ni cikgu poyak minta maaf abang. Anak abang tak pandai nulis, tak pandai baca. Gelak pada dalam geluk kita. Mung bukan OKU, bukan netizen. Kritik. Kabar-kabar di sekolah ni tahu aku bekok pinggir-pinggir tak mutu. Tak pandai nulis, tak pandai baca. Enggak ke dia? Habis nata dalam hotel maruhkan. Merepek datang musika boba. Ni tahu tak pandai nulis. Siapa dong pun lepas kau bini. Ambil anak demo bodoh petai. Nunggu demo. Mini kata bakpo pula nak gitu. Malu aku di sekolah. Joh ni tak pandai nulis, tak pandai baca. Kita ingat kau setara mana nak gitu. Nunggu demo dah. Jangan gitu, kita ada A juga seperti sekolah dulu. Gapo mung lukisan. Mau pakat tak pengakuan. Kita marah ke anak kita. Ni tahu di sekolah tak pandai nulis, tak pandai baca. Allah Ta'ala beri umur 60 tahun, 70 tahun. Quran pun tak pandai baca. Mudah ke dia? Mudah ke dia? Fikir-fikir tuan-tuan. Tak sih hijrah lagi, tak sih berubah lagi. Pung lepas pada amal royak ni kan. Besok ke kecek kedah. Pung berasa hati kawan. Allah. Berasa pastor letai nak. Oh nya kata gitu lah. Mak gitu. Dia pergi jumpa Ustaz tu Imam kata. Tu Imam. Oh tak boleh dah tu Imam kena ngaji dah ambo ni apa. Kalau dengar kau kakak tu royak semalam. Dia tak sebut nama ambo dia malah. Dia sebut kakak dia. Oh pagok kakak tu tapi hak dia royak tu jual sungguh tu Imam. Ambo nak ngaji tu Imam kata. Tu Imam kata molek lah dia kata. Tapi tu Imam tak sing ngaji di masjid malu ambo. Pasal ambo pergi umrah 4 kali dah. Haji pergi pada.
Serban ni aku malu ambo nak ngaji di rumah esoklah ambo. Tok Imam ada masa, Tok Imam kata, ambo ni penuh tapi lepas asar boleh lah. Tapi tak boleh hari-hari juga. 3 kali seminggu boleh. Tak apa Tok Imam. Asal kau demo nak ajar ya. Nak begitu. Tok Imam royak ya berapa nak begitu. Tapi jangan banyak saja lah Tok Imam. Oh, Tok Imam kebono 200-300 boleh tapi jangan ribu-ribu. Tok Imam ambo tak ada dah mana juga. Nak begitu. Tok Imam kata tak apa dah. Cuma Tok Imam jangan geger kat orang dah. Jangan royak kat orang. Tok Imam kata tak royak, cuma ambo royak bini ambo ya. Bah bini ambo royak saya dia. Pasal lagi Tok Imam ambo nak start alih botol ni. Ambo nak start alih botol. Tok Imam kata tak apa, asal kau nak ngaji. Ngajilah dia. Alih batasa pung sapar kat jin yang kekoh ko jin mati. Allah Ta'ala kata tak apa. Tak apa. Aku tahu dengan omong-omong ni tak ada habis 30 juzuk. Tak ada habis 30 juzuk. Yang paling bernilai pada aku ialah keisapanmu tu. Kabarmu tu nak yawi. Tangisan hatimu tu. Hak ni hak mahal kat aku. Hak ni hak mahal kat aku. Mu isah dia nak yawi. Mu khabar. Menangis hatimu walaupun tak tubik air mata. Hak ni hak mahal kat aku. Aku tahu dengan omong-omong tak ada habis 30 juzuk. Alih botol pun berapa bulan duk tukar taki. Duk tukar taki. Batu orang Terengganu ke dia baca Quran. Zaman dulu dia baca tak sewi tukar. Dia kata alih cacang saja-saja, abang menentang satu tanda, tam menentang 2 tanda, jim mengandung 1 tanda, ham mengandung saja-saja, dia kata benda gitu. Oh jangan ramai dulu lah. Dia kata alih cacang tu saja-saja. Bom menentang 1 tanda, tam menentang 2 tanda, jim mengandung 1 tanda, ham mengandung saja-saja, tak ada kau sekarang habuk. Nak suruh mudah ingat. Marah kata kan hotline dengan dia. Siapa dia rakyat dia tu? Bengong ustaz tu. Oh kan. Hok zaman dulu. Ambo ngaji dengan Haji Nordin bila Masjid Kota Baru. Hok jual antara bahasa 1970 ni. Masa ambo ngaji dengan dia orang Samuduk Kota Baru dulu. Dia rakyat dia kata kan zaman dulu ngaji lagu tu lah tak sebut tukar dia kata begitu. Alih cacang saja-saja. Jolo sungguh bila kita baca alih tu tak ada satu. Hak bunyi tu hamzah. Hamzah sewa rumah alih. Kadang-kadang hamzah sewa tingkat atas, duduk atas bila bagi atas. Lepas tu dah atas penuh dia duduk bawah pula kan gitu kan. Pada dia kata alih cacang saja-saja pun. Enggak kita bila kita takbir nak kata huruf alih, mana ada bunyi. Hak bunyi tu huruf hamzah. Jala sungguh dia kata gitu. Gabom netang gitu kan. So tanda. Tom netel 2 tanda, jing ngandung kan supaya demo lah ngandung gitu so tanda. Ham ngandung sesaja, hampa tak ada satu. Allah Rabbi ya Karim. Sehari setengah hari tak baca Quran lagi. Lepas pada tu nak jadikan Quran sebagai teman setia kita dalam kubur. Atas dunia musai dengan aku pedak. Kecek kira dengan aku pedak. Bertegur siapa dengan aku pedak. Tengok aku pedak. Pahmul Aziz pula. Bila orang baca aku. Pahmul awal pula aku. Oh, Pahmul nak jadi teman setia aku. Oh, no way ya. Minta tu mimpi ya. Apa? Fikir-fikirlah muslim-muslimat. Habis orang pergi melawat. Noh. Pelajar UFSI hak mati dia. Hak kata kubur bau wangi, noli. Mau pakak kita tengok belakang. Geziarah belakang. Habis Malaysia, seluruh Malaysia pergi melawat. Luar negara pergi juga. Ustaz Abdul Somad ketika dia bersama dengan hamba di Kuala Besu. Malam tu. Dia kata pagi tadi dia kata saya pergi ziarah kubur dia kata makam Ustaz. Dia kata semua kata bau wangi. Semua pakak klik oyak wangi. Pasal budak tu pagi baca Quran petang malam nak hidup dengan Quran apa Quran pas mati pun peluk Quran lagi gapo gini. Memang dah bau wangi dah dia. Mung tu bau ke dia mung. Bau ni. Dia oyak bau wangi. Mung tu bau ni. Bang gitu. Ke mana tuan-tuan?
Lepas pada ni 1447 lagu tu, 1448 pun lagu tu juga statik. Orang kerja ni kalau gaji statik tak ada 2 tahun berhenti. Siapa kepecing gaji tolong, siapa dia nak kerja? Gitu juga amal ibadat. 1447, 46, 45, 44, 43 lagu tu. 48 pun lagu tu juga statik. Jadi kena kita patut kena kohtikak. Patut lagu tu. Barulah pada sesuai kita panggil ma'al hijrah. Bersama kita berubah. Dan dituntut untuk kita ni muslimin muslimat. Al-muhajiru man hajara su' wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang berhijrah dengan sebenarnya ialah orang yang berhijrah daripada kejahatan, yakni meninggalkan kejahatan. Benda yang kakah tak comel dari segi akidah, dari segi syariat, dari segi tasawuf, akhlak, kita buat kakah-kakah tak molek. Patutnya gitu dia kata. Dan mujahadah, yang sebenarnya ialah orang yang memerangi hawa nafsu. Memelah kalau ikut selera kita kan, sehari tengah hari supaya duduk sekarang ni ya, adakah kerjaan kita jak daripada celak mata sampai tidur pula Allah Ta'ala kena sebagai akhir. Amba tanya amba, muslimin muslimat tanya diri masing-masing. Sehari tengah hari aku ni Allah Ta'ala kena ke tak? Dan Allah Ta'ala kena ni lah orang panggil mardatillah. Tuhan kena ke tak hari kita? Tapi kita kena. Allah Ta'ala tak kena. Kita kena. Tapi Allah Ta'ala tak kena. Ada benda hak kita tak kena. Tapi Allah Ta'ala kena. Tuhan kena tak kita? Celak mata pagi, kita tidak mulakan dengan tahajud. Allah Ta'ala cukup kena orang mulakan dengan tahajud. Sebab apa? Kerana semaya tahajud itu ialah semaya thank you Allah. Bapa kata thank you Allah. Kerana Allah Ta'ala bagi nikmat yang besar kepada kita ibu-ibu, iaitu nikmat hidup balik. Aku hidup mu kelik. Masa mu tidur tu roh cabut. Bodimu di atas katil, atas tilai, atas lembek. Roh mu rata. Aku siar ke mu, aku masuk kelik. Roh tu pun masuk. Mu pun khabar. Walahnya mu hidup kelik. Sebab tu aku ajar kamu kata dia, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Terima kasih banyak ya Allah. Mu tolong hidup aku setelah memati aku. Ahyana ba'dama amatana. Mu hidup aku kelik setelah memati aku. Dengan nikmat hidup kelik ni aku boleh cari makan. Dengan nikmat hidup kelik ni aku boleh berurusan-urusan kehidupan aku. Aku boleh beranak pinuk, aku boleh berkeluarga dan sebagainya. Sebagai tanda aku terima kasih, syukur kerana mu hidup aku kelik ya Allah. Usalli sunnata tahajjud raka'ataini lillahi ta'ala. Apa? Kita pergi bubuh dalam kepala kita semaya tahajud ni, orang lebar-lebar tok guru, orang alim, tok imam, tok lebar, ustaz-ustaz. Bapa mereka tu? Kerana mereka nak jadikan sebagai seorang hamba yang bersyukur pada Allah Ta'ala. Itu dia. Tua dah mung tak terima kasih lagi. Mung bersyukur pada aku bila? Mung syukur pada aku. Tobik mulut mu alhamdulillah. Bila aku beri pitih mu banyak, aku beri rumah mu besar, aku beri mu ada kereta, aku beri anak-anak mu berjaya, mu pun tobiklah alhamdulillah. Rupanya mu nilai aku ni bila aku beri kakak-kakak tu, baru mu terima kasih kat aku. Jadi aku beri hidup kelik tu menyebabkan mu boleh cari rezeki dan sebagainya tu, mu tak nampak nikmat rezeki aku. Nampak? Mu ni nilai aku secara mana? Mu nilai aku bila aku beri kakak-kakak dunia. Rupanya mu ni adalah hamba dunia. Nampak? Bolehlah tuan-tuan. Pertama sekali untuk diri hamba dan aman untuk muslimin dan muslimat semua.
Dan oleh kerana itu, cukuplah setakat ni dulu kita kata kita. Pasal 9.30 nak habis. Padalah. Hari ni sejarah ni tuan-tuan, sejam setengah. Tapi tak bergenjuk, tengok. Waktu yang jadi 9.30 dia pasal tempat lain ke, kalau pukul 9 nampak lutut naik lah, waktu tu. Hak ni nampak stay molek yang kata. Rupanya pasal kes sejuk-sajuk. Kadang-kadang penanda hamba berhenti tu hamba tengok hak tu tobik, hak tu bangun, hak tu gitu-gitu. Ni hamba tengok senyap nampak je. Cuma kaki ya buku sejuk. Padahal dulu sejam setengah. Minta maaf banyaklah. Hamba sebenarnya berasa bangga yang teramat sangat kuliah malam ni. Tak amat pasal timbalan mesti besar dengar. Jangan main tuan-tuan. Dia boleh buat ada kerja nak yabi. Ada mencorak situ kau, makan malam kau, gapo. Dia boleh buat. Tapi tawaduknya yabi mari dengar hamba yang dhaif lagi lemah ni. Satu kebanggaan hamba. Mungkin lah yang makan royak. Demo tak saya dengar. Timbalan mesti besar dengar aku. Bomong juga. Body. Terima kasih Datuk. Nak yabi. Inilah nak yakwi kehebatan pemimpin-pemimpin kita. Mantan Menteri Besar Ustaz Mat pergi forum di kampung dia, kawasan dia. Yang umur masjid tu umur 100 tahun. Umur masjid. Dia buat sambutan 100 tahun umur masjid. Ustaz Mat ada depan. Mak begitu. Allahu Rabbi ya kali. Padahal ilmu dia ni langit dengan bumi hamba. Pas dia bawa buku pula catik. Gap dia sangat hamba. Pas sudah pada kelas tu hamba pergi duduk sebelah dia gapo gini. Boleh modal dah malam ni kita. Dia kata, kita ngajar tak payah mutalaah gapo dah pakai ambil ni. Apa tu? Allahu Akbar. Tengok dia pandai main gula-gula kita pun besar kembar kelik ni nego. Apa? Pandai sungguh ulama-ulama kita dia ambil hati gitu. Padahal kita royak tu hujung kuku dia je. Tapi dia kata boleh buat modal, dia kata ni tak payah mentolaah dah. Pasal dia ada kuliah, dia tak malas kan. Kita berasa tengok. Mantan Menteri Besar ambil kakak aku. Gitulah. Terima kasih Datuk dan Datin. Muslimin muslimat mati Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang hamba sampaikan itu pertama sekali untuk diri hamba dan amnya untuk muslimin dan muslimat. Hamba minta maaf banyak dah dengan orang masjid kampung Kaabah ni. Kalau sekiranya cara hamba menyampaikan ini tidak kena dengan kaedah orang kampung ni, hamba minta maaf. 5 minit skema molek, 10 minit dia tubik perangai asal. Dia tak nak ubah perangai kita. Dia ketubik perangai. Mula-mula tu nampak aluh mani. Lepas tu tubik perangai. Ke perangai molek-molek gitu. Alah, apa mula-mula kita jadi natu lah. Belum bang maya dah. Tengok. Minta maaf lah kau betul lah. Kenapa tu? Dah tak ada 3-4 bulan. Pakai. No, suka set-set dia demo habis kurang kau. Mula-mula jadi natu juga koyok bawah depan tua juga aluh manis ya sampai satu. Asal baru boleh makan. Lembutnya. Tak ada 3 bulan tak koyok-koyok pakai tak atas meja pakai tapa begitu. Terkejut tok tua. Hamba pun gitulah 5 minit comel dan 10 minit tubik pangasah. Jadi hamba minta maaf banyak muslimin muslimat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan sesuatu yang baik pada kita. Akhirnya aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an. Ya Allah ya Tuhan kami, kena bagi ilmu kepada kami ya Allah. Bagilah ilmu yang memberi manfaat pada kami dunia dan akhirat. Wa rizqan wasi'ah, peluahkanlah rezeki kami ya Allah. Rezeki yang halal dan penuh keberkatan. Wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadat kami yang tak seberapa ini ya Allah. Ingat kesalahan kami memohon merayu dan meminta segala-galanya. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.